Hai guys, Assalamualaikum. Aku dekat penjara wanita Kajang sekarang ni. Aku baru habis jumpa aku punya klien and dia bagi tahu aku yang diorang akan ada. Waalaikumsalam. Ada one time tu aku buat video biasa-biasa je. Aku beli curry puff. Lepas tu that video went viral and sampai sekarang diorang kena buat sistem baru. And now my client cakap yang diorang akan ada produk baru. Pegawai penjara tu minta aku untuk tengok diorang ada bazar, diorang ada kuih raya, diorang ada batik. If you guys nak tahulah kan, penjara dekat dalam Malaysia ni, diorang ada produk-produk sendiri tau yang orang awam boleh beli. Yang dimasak, yang ditenun, yang dijahit oleh banduan sendiri tau. And bila korang beli, you guys are supporting the penjara. Faham tak? Anak guam aku bagi tahu tadi, katalah kalau diorang ada extra money, di masa raya banduan-banduan ni dapat makan sedap sikit. Now, we are going to see their bazaar or kuih raya ataupun batik apa yang ada lah. Because I don't have much time actually, tapi pegawai penjara tu minta aku pergi tengok sekejap. And now aku nak buat video and tunjuk dengan korang. Jom. Okay, kita dah sampai. Ini adalah hentian pertama. Nama dia Galeri Jualan Produk My Pride. My Pride tu anak guam aku kata prison department. So once korang sampai, korang boleh park dekat sini. Dia tulis parking pelanggan Galeri My Pride. Okay, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ni first time tau aku nak pergi ni. Assalamualaikum. So, kita buat live juga. Oh, hi. First time saya nak tengok. Oh, ada batik. Itulah anak guam saya kata ada batik kat sini. Tu nak tengok. Ada frozen. Biskut raya. Ada lebih. Nak lebih. Ada. Tengok yang mana. Yang berkenan di hati. Ush. So saya selalu PM Tunai Laut supaya untuk Oh, ya ke? tak boleh collaboration dengan kita selalu tapi tak ada reply. Oh, sorry. Kita ronda-ronda sekejap. Malulah pula. Ni kuih raya. Kuih raya diorang dah siap. So, maksudnya ni kalau orang awam datang, diorang boleh datang sini terus belilah kan? Boleh Betul kan? datang. Sabtu hari kita buka. Now to the most awaited frozen part. So, ramai gila orang tahu yang penjara Kajang ni dengan diorang punya frozen curry puff kan. Dekat galeri jualan ni pun ada banyak jenis frozen food. Not just the curry puff, diorang ada sardine roll, diorang ada pau, diorang ada murtabak ayam, diorang ada donut. And donut ni yang anak guam aku cakap sedap gila-gila. This one. Donut ni dengan cucur badak. Cucur badak ni yang anak guam aku cakap sedap sangat-sangat. Bawah ni murtabak ayam. Sorry, not just murtabak ayam. Diorang ada banyak gila weh. Like literally semua benda ni and ada harga kat sini. Just guess what I'm going to get today. I am going to get the things yang aku tak pernah nampak kat luar. Contohnya macam, okay, this is sardine roll. Aku rasa korang pernah nampak. Ada curry puff kurma ayam. Curry puff kurma ayam, aku ambil dua. Aku rasa ni kot sebab anak guam aku cakap dia curry puff pusing yang sedap. Ni curry puff pusing ke weh? Yang macam ni curry puff pusing kan? Ha. Dia kata sedap tapi dia tak cakap lah what flavour. So I'm just going to get curry puff kari daging dengan curry puff kurma ayam and the sardine roll. Ada juga roti goreng. Aku rasa macam terlalu tak sihat untuk aku. So we're going to skip that. Ini sama je sebab aku akan air fry je semua benda kan. Tapi my brain is not braining. Pegawai tu bagi tahu aku yang dekat penjara Kajang ni diorang kumpulkan buatan dari penjara lain juga. Dekat penjara lain tu pun ada galeri diorang. Tapi penjara Kajang ni paling besar. Diorang ada buatan kayu. Ni buatan kayu ni. Aku nak tunjuk ni. Ini kalau kita dah kahwin lah baru kita beli untuk barang rumah. Love. Very de Selangor. Very de Kelantan. Piping lampu gas line RM140. Ni RM190. The batik. Ada banyak gila kat sini. Perempuan lelaki, saiz budak aku tak sure ada ke tidak. SL ke itu korang datang tengok lah Aku ni dah macam review penjara. Korang pernah review penjara? This one caught my eye. Cantiknya. Tenung Pahang Diraja. Tada! These are the kain. And ada songkit. Alang-alang songkit tu kan, aku nak tunjuk songkit yang aku pakai from Mystery Scarf hari ni. Mystery Scarf ni aku pakai sejak aku chambering. Sampai tahun ni akan jadi tahun kedua aku jadi peguam. Cantik tak? Songkit penjara. Inilah yang dibuat oleh penghuni. Ni kain yang korang boleh beli lepas tu buat baju raya. Ni. Ni daripada Penggalan Cepat memang sedap. Oh, ni dari Penggalan Cepat. Penggalan Cepat Kelantan. Wow. Kita ada 3. Wanita Kajang, Penggalan Cepat, Bentuk. Donat sedap. Kita dekat hentian kedua. This is the Bazar Ramadan Penjara Kajang. Taklah bazar tapi dia macam kemah macam ni je. Saya nak tengok ada apa. Oh, lauk-lauk. Sedap ni. Okey tak datang. Datang. Harimau menangis yang puan kata sedap tu Harimau menangis yang puan kata confirm menangis tu. Bihun sup. Sup ni sedap. Sup tu sedap. Telur. Satu ikan tongkol dengan telur. Oh. Quick sangkut refreshing dengan tembikan leci. Tembikan laici. Dalam tu? Ini ada pudding trifle, air jagung ala-ala Klebar,
Air Tak tebu. tipu. Ada gula? Tak ada. Oh. Manis pada tebu tu. Oh, boleh lah nak satu. RM7 je. Nak satu dengan ni orange. Ya Allah, aku dah selesai and kita nak pulangkan pas pelawat.